Alright, kalau anda sedang mencari SUV segmen C, selalunya anda akan terfikir mengenai model Toyota Corolla Cross, Mazda CX-5 ataupun Honda CR-V. Saya nak merungkaikan satu persoalan lah kepada anda. Boleh ke sebenarnya Proton E-Mas 7 plug-in hybrid ni dia direka untuk lebih stabil dan lebih refine daripada SUV ICE yang biasalah. Tapi kat sini kita bercakap mengenai model plug-in hybrid daripada Proton E-Mas ni, iaitu E-Mas 7 plug-in hybrid yang baru saja dilancarkan baru-baru ni. Saya nak meringkaskan antara perbezaan ICE dengan plug-in hybrid. Secara asasnya ICE ni dia adalah enjin semata-mata, tak ada motor elektrik, tak ada bateri 12 volt tu adalah. Plug-in hybrid ni adalah gabungan antara motor elektrik dengan enjin. Ada dua benda bekerja dalam satu masa. Untuk E-Mas 7 plug-in hybrid ni, dia dilengkapi dengan sistem EMI, Advanced Hybrid Technology, yang dilengkapi dengan 11-in-1 DHT gearbox dia. Apa hasilnya? Penukaran antara mod elektrik dengan enjin tu menjadi lebih lancar, dan seterusnya dia memberikan power delivery yang lebih linear. Bercakap pasal kestabilan, E-Mas 7 plug-in hybrid ni dia ada bateri dekat bawah dia, dan bateri ni memberikan sedikit berat pada kereta ni, dan ada enjin di depan. Secara asasnya lebih berat lah daripada E-Mas 7 elektrik, dan ini sedikit sebanyak memberikan center of gravity yang lebih rendah lah. Bila center of gravity lebih rendah, dia memberikan pengalaman mengendalikan semasa cornering tu menjadi lebih stabil dan lebih stiff, dan dia tidak terlalu membuai. Pemanduan di labu raya ni selalunya gearbox 11-in-1 DHT ni dia memberikan kelancaran dan sangat membantu dalam penukaran kuasa tu daripada mod enjin kepada petrol tu, dan dia dah tak ada jerking. Saya lalunya kalau kita tengok pada model hybrid yang dulu, yang baru nak berkembang, memang terasa sangat dia punya jerking dia punya transition antara mod elektrik dengan petrol tu memang kita dapat rasa. Dalam E-Mas 7 plug-in hybrid ni dia memang kita tak rasa langsung, memang kita tak perasan langsung. Tahu-tahu enjin dah bunyi macam tu. Begitulah dia punya kelembutan dan kelancaran penukaran mod tu dengan 11-in-1 DHT gearbox dia ni. Kita boleh kata perkembangan yang sangat menarik dengan kehadiran enjin dia yang berintegrasi seamlessly tanpa sebarang masalah. Seperti yang saya nyatakan tadi, jerking, ada macam lagging, macam tu, glitch, macam tu lah. Okey, untuk pemanduan bandar selalunya kita tak akan lari dengan stop and go. Walaupun sekejap, mesti akan ada berhenti dan akan idle sedikit di traffic light. Itu memang tidak lari. Pada ketika ni mod elektrik tu memainkan peranan, memang tak ada pelepasan asap, karbon monoksida, serta respons dia tu menjadi lebih lancar. Maksudnya dia punya pecutan tu lah. Maksudnya kita nak bergerak tu, kita seamlessly tekan smooth je, tak ada macam dia tak adalah macam takes time, dia lag dia macam tu lah. Dia memang sekali tekan jalan je terus. Dia seumpama memang kereta BEV lah, memang instant top. Okay? Dan kita tak memerlukan kuasa yang banyak pun, power yang banyak sangat pun. Kita taklah macam nak tekan pedal minyak sampai habis, tak. Cuma kita tekan sikit je, memang dia dah bagi, macam dia bagi instant top tu terus. Memang kalau tekan sikit dah tersandar lah. Alright, jadi sedikit perbandingan lah kalau kita tengok pada model Corolla Cross kan. Dia memang ada variant hybrid dia lah yang full spec tu.
Tapi untuk kita EMAS 7 plug-in hybrid ni, kita ada kelebihan dia yang mana kita boleh cas bateri tu, walaupun sebenarnya dia ada regen sendiri, regen braking semasa kita turun bukit, mungkin memandu turun bukit. Tapi kita juga boleh cas dan kita boleh isi minyak. Dekat situ memang sangat-sangat memudahkan kita untuk berjalan jauh sampai 1000 lebih kilometer, 1060 macam tu lah. Okay, kalau kaki sangat-sangat ringan boleh juga capai sampai 1100 kilometer, boleh. Dan kalau nak cakap pasal responsiveness tu, EMAS 7 ni boleh kata lebih responsif lah dari segi dia punya torque delivery dia. Sebabnya kalau tengok dia pakai sistem teknologi engine dan gearbox dia tu yang terkini dan memang dah ditambah baik daripada sebelum ni. Okey, jadi memang dikatakan ini sangat-sangat smooth. Siapa yang sesuai untuk memiliki ataupun sedang mempertimbangkan EMAS 7 plug-in hybrid ni, mungkin kalau anda seorang yang mempunyai keluarga yang taklah banyak sangat pun, mungkin dalam anak 1-2 orang ataupun 2-3 orang, 3 orang lah maksimum. Sebab anda, isteri anda ataupun anda sebagai isteri nakkan suami di sebelah ke, dan biasanya anak-anak akan duduk, kalau anak kecil dekat belakang mungkin boleh pakai kasit lah. And mungkin anda memerlukan model ni dengan kestabilan dan kecekapan bahan api dan motor elektrik ni lah. Kalau kita nak cakap pasal harga sekarang ni, saya umumkan harga dia dah masuk dalam rebate sebanyak RM4,000. Iaitu kita ada 3 variant, iaitu Premium Plus, Premium dengan Prime. Prime dengan Premium lebih kurang macam gini lah kalau anda sekarang tengok. Dia headlining putih, tak ada sunroof. Kalau Premium Plus dia ada sunroof kat belakang dan headlining hitam. Jadi kita ada 3 variant sekarang, iaitu Premium Plus dia harga dia RM125,800, Premium RM119,800 dan Prime RM105,800. Dan harga tu semua dah masuk dalam rebate dia. Dan bukan itu saja, anda akan dapat sedikit power packs ataupun jajan lah, ataupun mungkin perks yang anda akan dapat bila anda membeli Proton EMAS 7 plug-in hybrid ni. Iaitu anda boleh mendapat wall box charger dengan kuasa 7 kW. Boleh pasang kat rumah lah. Dan yang kedua, anda boleh dapat data internet 2GB bulanan dalam masa 5 tahun secara percuma saja. Dan yang ketiga, iaitu anda boleh dapat rebate sekiranya anda trade in kereta lama anda dengan rebate RM1,000. Yang keempat, iaitu jika anda mempunyai kereta-kereta lama yang dah tak boleh pakai, mungkin kalau anda ada kereta yang berusia lebih 20 tahun dan ke atas, macam itulah. Bergantung pada keadaan juga. Kalau memang anda tak boleh pakai, anda boleh dapat RM4,000. Boleh dapat RM4,000, anda boleh serahkan kepada Proton EMAS dan anda boleh dapatkan EMAS 7 plug-in hybrid ini. Dan yang kelima, anda boleh menikmati package insurance bernilai RM1,000, EMAS Care punya. Untuk waranti 6 tahun, unlimited mileage, dan bateri standard lah 8 tahun ataupun 160,000 km. Yang ini mana sampai dulu, selagi valid lah. Baik, itu sajalah kita punya perkongsian lah, ataupun membebel ke whatever you call it. Kalau anda berminat untuk mendapatkan EMAS 7 plug-in hybrid ini, anda boleh pergi ke dealer Proton EMAS yang berdekatan dengan anda. Jika anda baru jumpa channel ni, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Pada anda yang
nak menyumbang pada channel ni, boleh menyumbang kepada Super Thanks di bawah ataupun link Ko-fi saya ada sediakan di bawah. Anda boleh sumbangkan dekat situ. Terima kasih kerana menonton dan sumbangan anda. Kita akan berjumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye bye. Terima kasih.